Petang. Morning yang baik. Asyik FM. Semua beri jamu Merici wang temia Kualakanlah semalai tumbuhan Cakun seletar Kinsukin pala no batik manggil jahai Ini dia suku-suku bangsaku tercipta Suku-suku bangsaku tercipta Mahi Asyik FM. Perhatian, jangan putarkan frekuensi radio anda. Diulangi sekali lagi, jangan putarkan frekuensi radio anda. Anda sekarang berada di zona ACFM. Diulangi sekali lagi, anda sekarang berada di zona ACFM. Penyahaku. Diulangi sekali lagi, anda sekarang berada di zona ACFM. Terima kasih. Moi no moi. Asyik from one no more Asyik FM Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik. Ya seperti kebiasaannya, bersama dengan segmen Suara 34 Puncak Prestasi Istimewa pada hari ini ya saudara, bersama dengan Nuk Mom, pelajar ataupun tetamu yang sudah bersiap sedia untuk kudara bersama-sama dengan topik yang sangat istimewa. Tetamu pada ketika ini bersama dengan Nia Ebi Afika binti Zaidi, pelajar SMK Mengkarak Berpahang. Jadi akan bersama dengan Ilai dengan topik sukan dan akademik seiring dan juga sejalan. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Di hujung talian kita ni Nia Ebi Afika binti Zaidi, betul Betul. Okey, daripada SMK Mengkarak Berpahang, betul Betul. Okey, jadi macam mana, boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh. Okey, terbaik. Jadi pada petang ini kita akan bersama dengan topik sukan dan juga akademik seiring dan sejalan, ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan, pertama sekali ucapan tahniah lah ya, kerana mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2025. Okey, jadi pada pagi tadi kita dah pun dengar iklan ataupun promosi untuk segmen ini. Jadi pada petang ini kita akan teruskan lain untuk kita bercerita mengenai sukan dan akademik seiring sejalan. Tapi sebelum kita berbicara dengan topik ini, boleh kita berkenalan dulu. Minta saudari Nia untuk perkenalkan diri, dari asal daripada mana dan juga yang berkaitan secara ringkas. Silakan. Nama saya Nia Ebi Afika binti Zaidi. Saya berasal daripada kampung Bukit Gemuruh. Saya suku kaum Melayu. Okey, daripada Bukit Gemuruh ya? Okey, baik. Okey, jadi kita lanjutkan saja ya dengan kita nak tanya mengenai masa dapat keputusan SPM tu. Apa reaksi pertama Nia? Reaksi pertama saya terkejut sebab saya pun tak sangka boleh dapat result yang macam tu.
Oh ya ke? Jadi masa trial tu dapat macam mana keputusan dia? Saya hanya dapat 1A. Oh, okey, terbaik. Jadi keputusan sebenar dia boleh kongsikan tak? Berapa? Saya dapat 5A, 3B. 5A. Wah, daripada 1A terus jadi 5A ya. Oh, okey. Itulah dia. Mesti ada rahsia di sebalik kejayaan ni. Nanti kita tanya juga. Jadi reaksi pertama terkejut, tak menyangka, tapi selepas dapat tahu tu siapa orang yang pertama yang anda bagi tahu dan juga masa mengambil keputusan tu datang dengan siapa pergi sekolah? Orang pertama saya beritahu kakak saya. Oh. Dan Lepas tu, silakan. dia hantar kat grup. Jadi semua family tahu. Aha. Dan saya pergi sekolah dengan ibu bapa saya. Okey. Jadi berdebar tak masa nak umumkan tu? Berdebar jugalah sebab takut ada yang fail. Oh iyalah, tapi syukurlah ya semuanya bukan saja lulus tapi cemerlang, lulus dengan cemerlang ya. Okey, sebagai pelajar orang asli, jadi pengalaman sekolah anda macam mana? Daripada mungkin boleh kongsikan sedikit lah ya cerita mengenai zaman sekolah rendah hinggalah sekolah menengah ya sebagai seorang pelajar orang asli. Silakan. Okay. Bagi saya, pelajar orang asli ni dia banyak cabaran daripada segi pertuturan lah. Pengalaman sekolah rendah saya tak berapa ingat sangat. Tapi kalau sekolah menengah tu, bagi saya dia susah buat komunikasi lah. Tapi orang sekeliling okey je dengan saya. Jadi saya pun cubalah untuk cakap dengan orang. Ya, itu dia. Maknanya tak adalah rasa macam terlalu sukar tapi dia agak mencabar jugalah ya daripada masalah ni untuk menyesuaikan diri. Jadi pernah tak rasa macam putus asa ke dalam contoh kita belajar dalam ada satu mata pelajaran kita belajar, ada tak pernah rasa satu ketika yang kita rasa macam awak sendiri rasa give up ataupun putus asa? Jadi selepas itu mungkin ada satu perkara yang telah membuat awak tersedar kena teruskan juga. Ada tak? Saya pernah putus asa dengan subjek matematik sebab saya daripada form 4 lagi tak pernah lulus matematik dan masa form 5 masa trial saya lulus. Lepas tu ayah saya dia happy. Itu yang membuatkan saya naik balik. Maknanya ada semangat balik lah ya dekat situ. Bila ibu bapa awak rasa macam seronok ya tengok awak ada perubahan daripada segi pembelajaran tersebut kan. Jadi kalau ada contohlah kan kita nak tahu juga kalau ada kekurangan kemudahan belajar, macam mana cara mengatasi? Sebabnya mungkin kita tak tahulah kan dalam situasi tertentu kita rasa macam kita tengok kawan-kawan kita semuanya belajar dengan mudah, tapi kalau kita mungkinlah awak ada kan, awak pula awak rasa macam ada kekurangan belajar mungkin daripada segi kelas tambahan ke, ada tuition ke, macam mana? Saya kalau ada kekurangan belajar, saya akan cari inisiatif lain. Maksudnya kalau tak ada siapa hantar saya pergi sekolah, saya akan masuk kelas secara dalam talian. Oh, memang ada. Sebelum ni memang turut masuk sertai lah ya? Oh, okey. Jadi itu daripada segi akademik. Jadi kita beralih kepada sukan. Kita nak tahu sebelum ke bidang sukan kejap lagi kita nak tahu. Tapi sebelum itu sebelum beralih ke bahagian sukan. Jadi apa rahsia belajar anda? Jadi mungkin boleh kongsi. Ini lebih kepada tips lah. Kita nak tahu tips belajar. Rahsia belajar sehingga berjaya mendapat keputusan yang cemerlang masa SPM hari itu. Saya biasanya saya akan buat nota sambil membaca. Sebab itu memudahkan saya untuk ingat. Waktu kadang-kadang saya cari akronim dekat Telegram ataupun TikTok. Sebab akronim kan dia pendek. Dia lagi memudahkan saya untuk ingat daripada
nak hafal ayat panjang-panjang. Oh, yang pokok pangkalnya kita kena faham satu-satu yang kita belajar tu baru kita boleh buat, itu rahsianya. Faham dulu baru kita boleh buat nota. Ada setengah orang tu salin, dia tiru sebiji. Jangan ada tertinggal. Ada yang macam itulah. Okey, tapi kalau jenis apa ni, Nia buat ni dia memang orang panggil dia study smart lah, ya. Okey, jadi kita nak tahu juga Nia ni seorang yang belajar daripada awal, contohnya SPM. Kita anggap kita ulang balik SPM tahun 2025. Adakah Nia bermula awal tahun ataupun dah tinggal lagi 2 bulan, tinggal lagi sebulan, barangkali tinggal lagi seminggu baru belajar ke, ataupun bermula setiap hari daripada awal tahun? Saya bermula lepas trial sebab masa trial tu saya keputusan tu tak cukup Kurang memuaskan lah, ya. kurang memuaskan hati saya. Jadi lepas trial tu baru saya belajar betul-betul. Oh, maksudnya tak jauh lah jarak daripada trial nak ke peperiksaan sebenar tu kan? Oh, ini bukan biasa-biasa ya. Sebabnya kalau biasa-biasa kita tak boleh kejar kita nak dapat daripada 1A sehingga kita dapat 5A, 3B. Itu memang luar biasa. Memang betul-betul lah kot. Awak memang betul-betul struggle ya untuk dapat keputusan yang cemerlang. Jadi dalam SPM, kita nak tahu juga subjek yang paling susah ataupun mata pelajaran yang paling susah untuk bagi awak lah. Dan juga bila ada mata pelajaran susah, dia mesti ada cara nak selesaikan masalah susahnya kita menguasai satu-satu mata pelajaran tu. Ada tak? Subjek yang paling susah bagi saya adalah matematik. Sebab saya dalam titik dengan tak pandai matematik. Dan cara saya tackle-nya, saya menghadiri setiap kelas yang cikgu buat. Sebab masa kelas tu cikgu bagi latihan. Jadi kalau ada yang saya tak faham, saya boleh terus tanya cikgu. Oh, terus tanya cikgu. Maksudnya masa tu juga tanya ataupun selepas kelas berakhir ke macam mana? Masa tu juga tanya. Oh, masa tu juga tanya ya. Okey. Maknanya Nia di dalam kelas aktif bertanya pada guru lah ya. Okey. Jadi kita dah habis kita tanya mengenai akademik dan kita nak tahu juga ya mengenai sukan pula. Jadi sukan ni pun bukannya sukan biasa-biasa tetapi sukan sepak takraw. Ini sangat menarik. Jadi boleh tak kongsikan daripada awal penglibatan dalam sukan sepak takraw ni? Pada mulanya saya memang tak minat sepak takraw ni. Tapi ada kawan saya dia ajar untuk teman dia main. Tapi teman lah, lepas tu saya start minat. Jadi saya teruskan main. Oh, itu di awal permulaan dia pada tahun bila tu mula-mula? 2022. Ingat masa tu mula-mula main posisi apa tu? Feeder. Sekarang sama juga Oh, feeder. Okey. Jadi dia sebenarnya nak bagi bola tanggung ni dia bukan mudah ya. Jadi semua tu terpulang pada Nia lah ya macam mana. Tapi itulah memang dah memang kecenderungan ataupun berbakat memang tak boleh buat apa lah kan. Okey, dalam banyak sukan kenapa pilih sepak takraw? Sebab biasanya sukan ini memang kita tahu memang dimonopoli oleh orang lelaki. Jadi selain daripada minat, jadi kenapa dia mula-mula macam mana boleh tahu yang Nia ada bakat dalam sepak takraw ni? Saya suka sepak takraw ni sebab dia unik. Itu menarik untuk dipelajari. Jadi dia membuatkan saya nak main. Sebab dia banyak cabaran. Terus saya pun suka cabaran. Maknanya sekarang ini dia ada posisi feeder, dia ada killer dan juga tekong. Jadi ketiga-tiga tu boleh ke macam mana? Ke ataupun feeder saja? Feeder dengan tekong tu boleh. Killer tu kurang sikit.
Oh, tapi boleh lah kan untuk saja-saja nak ni panaskan badan tu boleh lah kan? Okey, jadi kita bila kita bercerita mengenai sukan, sukan ini dia mesti ada satu tahap pencapaian yang kita rasa kita dah capai satu tahap yang terbaik dalam satu bidang yang kita ceburi. Jadi mungkin Nia sendiri boleh kongsi pencapaian yang terbaik dalam sukan takraw ni sampai setakat mana? Saya dapat wakil negeri Pahang, tapi buat masa ni saya tak pernah menang lagi. Dan saya berharap boleh menang lah suatu hari nanti. Boleh, pasti boleh. Sama macam kalau ada semangat macam mana nak dapatkan 5A, pasti boleh. Begitu juga dengan sukan. Saya percaya mesti boleh punya. Okey, jadi kita nak tahu juga macam mana ya kita nak tahu dasar satu murid satu sukan matlamatnya untuk melahirkan pelajar yang bukan saja cemerlang dalam akademik, tetapi sebenarnya kita pun tahu juga dalam bidang sukan bagaimana kita nak seimbangkan antara latihan dengan waktu belajar. Sebabnya pada tahun lepas Nia ada satu cabaran yang besar, ya, tanggungjawab yang berat, nak seimbangkan dengan akademik dan juga sukan. Nak bagi dia jalan seiring dan juga sejalan tu bukan perkara yang mudah. Jadi macam mana Nia sendiri dapat melepasi tahap di mana boleh menyeimbangkan kedua-duanya sekali di antara belajar dan juga sukan? Mungkin boleh kongsi. Saya biasanya saya akan bagikan masa. Pagi sebenarnya saya rasa di sekolah. Lepas tu balik saya pergi rumah kawan saya untuk study. Lepas study dalam pukul 6 kita orang akan pergi training sampai pukul 7. Lepas tu balik pergi kelas balik dalam pukul 9 pukul 8. Setengah saya dah balik rumah. Lepas tu saya sambung balik study sampai pukul 12 atau pukul 1. Oh, masa buat latihan main takraw tu di mana Di kampung ada court. Oh, memang berlatih sendirilah maksudnya dengan kawan-kawan ya. Oh, okey. Jadi di dalam bidang sukan ini siapa yang banyak menyokong ataupun membantu dia mungkin bahagian sukan dan juga bahagian akademik pun sama juga. Maknanya siapakah insan yang banyak memberi sokongan, membantu dalam pelajaran ke, dalam sukan ke, siapa agak-agak? Kalau dalam akademik, cikgu lah yang sentiasa membantu saya untuk buat latihan. Kalau dalam curriculum, coach. Sebab coach tak pernah berletih untuk latih saya. Ya. Jadi coach tu memang sekarang ni pun masih lagi terus latihan macam biasa lah ya? Oh, jadi kalau dengan coach dia berlatih di mana? Di kampung juga ke ataupun Nia pergi ke luar? Di Majlis Sukan Pahang. Okey, maknanya berlatih secara tetap di situ lah ya? Okey, itu dia. Jadi siapa yang Nia jadikan inspirasi dalam dua hal ini, maksudnya akademik dan juga kurikulum ni? Inspirasi saya ialah kakak saya. Sebab dia juga seorang atlet. Oh ya ke? Kakak atlet apa tu? Basikal. Oh, berbasikal. Okey, teruskan. Dia juga cemerlang dalam pembelajaran. Dan saya suka tengok dia pergi luar negara bila ada game. Itu membuatkan saya nak main sukan. Oh, sehingga sekarang kakak telah berlumba di mana yang paling jauh tu? Ini keselingan lah, kita nak tahu sebagai inilah info tambahan. Yang saya tahu dia pernah pergi Filipina. Yang lain tu saya lupa. Okey. Jadi semestinya Nia sendiri ada impian juga untuk turut bersama mewakili negara barangkali. Kita doakanlah ya.
Okey, semoga impian dan cita-cita tercapai untuk mengharumkan nama negara. Baik, kita nak tahu selepas ini apabila dah dapat keputusan, jadi apa perancangan daripada Nia sendiri ya? Keputusan SPM dah dapat, jadi sekarang ni apa perancangan untuk di masa hadapan? Perancangan saya nak masuk IPG. Kalau tak dapat IPG pun saya akan masuk Universiti UPSI ataupun UiTM. Agak-agak tu boleh tahu tak nak ambil bidang apa tu? Sains sukan. Sains sukan. IPG macam semestinya jadi cikgu lah kan? Okey, baik, itu dia. Jadi kita dah tahu dah. Sebenarnya ada tak pernah terdetik untuk nak cita-cita tu sebenarnya. Cita-cita nak jadi apa sebelum nak menjadi apa, menjawat jawatan apa? Mungkin boleh kongsikanlah kepada pendengar-pendengar kita. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Oh, jadi cikgu. Cikgu sukan ke macam mana cikgu apa tu? Kalau boleh nak jadi cikgu sukan, tapi kalau tak dapat cikgu apa-apa pun boleh. Janji cikgu ya? Okey, jadi semestinya kalau dah ada target tu, kita semestinya setiap diri kita ada satu perancangan, maknanya perancangan dalam masa terdekat, ada juga perancangan untuk jangka masa panjang. Jadi kat sini saya nak tahu ya, kalau boleh dikongsikanlah ya. Nia kalau boleh membantu komuniti sendiri. Jadi apa yang Nia nak bantu dengan kebolehan dan juga kepakaran dan juga apa yang ada pada Nia sekarang ini? Mungkin boleh kongsikan? Kalau boleh saya nak bantu mereka daripada segi pembelajaran lah, sebab sekarang ni masyarakat orang asli, bukan semua tapi sedikit antara mereka berfikir bahawa sekolah ni tak penting sebab orang boleh tidur kampung. Jadi saya nak, kalau boleh lah, saya nak ajak mereka sekolah. Jadi akademi ni penting. Betul. Dia hanya pendidikan dapat mengubah kehidupan kita. Jadi dapat mengubah kita punya kualiti kehidupan semua. Jadi mungkin Nia sendiri sebagai seorang yang telah boleh kita jadikan sebagai contoh. Jadi sebagai contoh orang yang berjaya dan juga bukan saja daripada segi akademik tetapi berjaya daripada segi kurikulum juga, kerana telah berjaya menempatkan diri di dalam bidang sukan. Yang kita rasa macam sukan ni dia agak asing kepada seorang wanita, tetapi Nia sendiri membuktikan bahawa itu semua tidak tidak berlaku, kerana sekiranya ada kemahuan, di situ kita akan nampak jalan dan juga kita berusaha bersungguh-sungguh, pasti kita akan berjaya. Okey, jadi akhir sekali kita nak tahu apa nasihat dan juga pesanan Nia kepada pelajar yang sedang ikuti kita punya temu bual ini, terutamanya pelajar-pelajar ataupun adik-adik kita yang bakal menduduki peperiksaan yang penting. Tak kisahlah SPM, STP ataupun lain-lain. Silakan. Nasihat saya, jangan tak hadir sekolah dan sentiasa bersyukur walaupun tak dapat nilai yang kita nak tu. Dan jangan lupa orang yang pernah bantu kita. Okey, itu dia. Ringkas dan juga padat. Yang paling penting apa pun ya, menghormati dan juga kita dengar nasihat guru, ibu bapa dan juga orang yang telah membantu kita. Itu dia. Baik, terima kasih diucapkan di atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi ini. Semoga Nia sendiri akan terus berjaya, bukan saja apa yang diciptakan tetapi juga dalam bidang kurikulum. Semoga dapat mengharumkan nama negara dalam bidang sukan ini dan juga walau apapun pada ketika ini kami juga sangat berbangga di Asyik FM di atas temubual yang sangat baik. Semoga dapat memberi inspirasi kepada semua. Jadi akhir kata pada petang ini,
Terima kasih dan juga semoga maju jaya. Jumpa lagi Nia. Terima kasih. Okay, terima kasih. Itu dia kepada para pendengar semua, Linumong dan juga Gerteji. Pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoy.